Korang tahu tak, Nabi Yusuf kena fitnah sampai masuk penjara bertahun-tahun sebab dia terlalu kacak. Berhenti sekejap, dia kacak pun jiwa. Nabi Yusuf ni bukan calang-calang orang. Dia anak Nabi, dia rupa kacak, akhlak dia mantap, iman dia pun padu lah. Tapi benda-benda baik ni lah yang buat hidup dia penuh dengan ujian. So dari kecil, abang-abang dia pun dah dengki dengan dia. Diorang rasa macam ayah Nabi Yusuf ni lebih sayang dekat Nabi Yusuf, padahal dia anak paling muda, anak bongsu. Sampai satu tahap, diorang ni dah tak tahan sangat. Diorang rancang nak buang dia jauh-jauh. Dia dilempar ke dalam perigi. Dan bila orang lalu, diorang ambil Nabi Yusuf ni dan diorang jual Nabi jadi hamba dekat Mesir. So imagine umur 17 tahun kena buang keluarga sendiri, lepas tu jadi hamba pula kan. Tapi nasib baik sebab dia diambil oleh Al-Aziz, satu pembesar Mesir ni, dan hidup dia agak stabil balik dah lepas tu. Tapi ujian dia tak berhenti dekat situ. Sebab satu hari isteri Al-Aziz mula tertarik dengan Nabi Yusuf, dan apa yang dia buat adalah ditutup semua pintu bilik dan paksa Nabi Yusuf untuk bersama dengan dia. Tapi Nabi Yusuf tolak. Dan bila dia tolak ni, apa jadi? Isteri Al-Aziz ni terus ubah cerita, dia fitnah pula Nabi Yusuf. Kalau masa tu Nabi Yusuf buat benda yang betul, which is tolak, dia kena tuduh, dia kena fitnah macam ni. So akhirnya Nabi Yusuf end up dia kena masuk penjara, bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Tapi Nabi Yusuf tak pernah give up, ataupun dia tak pernah rasa macam, ya Allah, kenapa aku diuji begini, macam tu kan. Sebab orang lain mungkin dah rasa down, tapi Nabi Yusuf dia tetap sabar. Dia punya sabar tu siap dia tolong banduan-banduan lain tafsir mimpi dia orang, tapi tahun demi tahun dia tetap terperangkap dekat situ. Setiap hari sama je, ada orang baru masuk penjara, orang lama keluar, tapi dia masih dekat situ. Sampai satu hari Raja Mesir satu mimpi yang pelik, dan tak ada siapa yang boleh tafsir mimpi ni. Tiba-tiba adalah seorang bekas banduan yang Nabi Yusuf pernah tolong dulu masa kat penjara. Lepas itu Nabi Yusuf dipanggil untuk keluar daripada penjara untuk bagi tafsiran kepada Raja tadi. Dan tafsiran yang dia bagi ni adalah tafsiran yang tepat, which makes Raja tu terkejut. So apa yang jadi lepas tu? Raja Mesir terus bebaskan Nabi Yusuf tadi. Dan bukan setakat bebas, dia lantik Nabi Yusuf jadi Menteri Mesir. So kebayangkan, daripada budak yang kena buang keluarga, jadi hamba, kena fitnah, masuk penjara, tiba-tiba dalam satu hari je Allah angkat Nabi Yusuf naik daripada banduan pergi kepada menteri. So kadang-kadang kita rasa hidup kita ni macam tersekat kan, stuck, tak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya kita cuma tengah ditahan sementara, sebab Allah nak bagi satu upgrade yang besar dekat kita. So jangan risau kalau rezeki kau lambat. Jangan putus asa kalau orang tak nampak usaha kau macam mana. So mungkin kau cuma tengah tunggu giliran kau untuk level up. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. So kalau Nabi Yusuf boleh bersabar selama bertahun-tahun dalam penjara, stuck kat situ, takkan kita baru diuji sikit dan nak give up? Kalau nak lagi cerita macam ni, follow Cik Pun Jiwa.